Assalamualaikum semua. Dalam video ini, cikgu nak ajar bagaimana caranya kita nak bina sudut 30 darjah. Sudut 30 darjah terletak pada titik B. Untuk membina sudut 30 darjah, kita perlu bina sudut 60 darjah terlebih dahulu. Ini kerana 30 adalah bersamaan dengan 60 bahagi 2. Jadi langkah pertama, kita akan bina sudut 60 darjah pada titik B. Caranya, kita letakkan jarum jangka lukis pada titik B. Kemudian, kita tarik pensel ini pada bukaan tertentu dan kita buat lengkung sebegini. Dan kita angkat jangka lukis, kita letak jarum pada titik persilangan di sini tanpa mengubah saiz bukaan pensel. Kita buat satu lengkungan di sini. Okey. Jika kita buat satu garisan yang menyambungkan titik B dan juga persilangan ini bermaksud sudut 60 darjah. Jadi, untuk membina sudut 30 darjah, caranya adalah kita letak jangka lukis pada titik persilangan di sini. Kemudian, kita buat satu lengkungan di sini. Kemudian, kita letak jangka lukis pada titik persilangan di sini pula. Dan kita buat satu lengkungan yang menyilang lengkungan ini. Setelah itu, dengan menggunakan pembaris, kita akan sambungkan titik B dan juga titik persilangan ini. Jadi, inilah dia sudut 30 darjah yang telah kita bina. Dengan menggunakan jangka sudut, kita boleh uji sudut B ini adakah betul-betul 30 darjah. Ya, dapat diperhatikan sudut yang dibina ini adalah sudut 30 darjah. Setelah itu, kita label sudut di sini sebagai 30 darjah. Dan kita label ini sebagai titik C. Jadi, sudut ABC bernilai 30 darjah telah pun siap. Sekarang, kita akan bina pula sudut 30 darjah di sini. Macam tadi, kita akan letakkan jarum jangka lukis pada titik B dan kita akan buat satu lengkungan sebegini. Kemudian kita angkat jangka lukis, kita letak jarum pada titik persilangan di sini. Dan kita buat satu lengkungan. Setelah itu, kita angkat jangka lukis dan kita letakkan jarum jangka lukis di sini. Seterusnya kita buat satu lengkungan sebegini. Kita angkat jangka lukis. Kita letak jarum dan jangka lukis pada titik persilangan di sini dan kita silangkan sebegini. Kemudian kita angkat jangka lukis.
Seterusnya kita akan bina satu garis lurus yang menyambungkan titik B dan juga persilangan di sini. Seterusnya, dengan menggunakan jangka sudut, kita uji sudut B yang kita lukis. Jadi, sudut ini adalah sudut yang bernilai 30 darjah. Seterusnya, labelkan sudut yang kita bina. Dan titik C terletak di sini. Maka siaplah sudut ABC bernilai 30 darjah. Selamat mencuba murid-murid.